Jurassic World. Ah, jalan cerita dia predictable lah. Trope yang ada dekat Jurassic Park, Jurassic World sebelum ni, semua dia guna pakai balik. Semua convenient. So macam dah tahu dah. Mesti ada seorang saintis buat hal, baru terjadi masalah. Mesti ada family ataupun seorang budak yang annoying menggerakkan cerita. Ada seorang saintis kena ikut episode sini. Ada orang jahat satu, businessman. Satu lagi kena ada mercenary yang akan jadi bodyguard. Macam tu lah, sama. Dia macam tu lah sama. Kau recycle formula yang sama kan. Bila kali tu je dia recycle balik, dia dah boring lah. Orang yang nak aksi, nak pembaruan kelainan jadi tak best lah. Sebab benda ni macam benda yang sama, skrip yang sama, trope Jurassic Park yang sama. So jadi tak best. Tu satu lagi dia character development dia kurang lah. Dia macam paksa, dia macam force untuk kau kenal dan boleh care untuk dia. Skajo ni dia boleh berlakon, cuma maybe dia punya watak dia tulis tak bagus lah. Macam engkau kena force, dia kena cerita backstory dia tau. Dia kena cerita ada satu session dia dengan Macam Ali, satu session cerita backstory apa yang buat kau sedih, ada background. Kat situ kat cerita, macam mana kau nak rasa? Tak organik lah. Kau macam paksa orang, dia ni punya ada backstory yang sedih. Orang tak faham. Beza dengan Chris Pratt, dengan Alan Grant apa semua kan. Dia tak payah cerita, dia tunjuk karakter dia macam mana, perangai dia macam mana. Lepas tu kau eventually kau akan care kat diorang, kau tak nak dia kena makan. Sebab kau nampak karakter dia macam mana. Dia macam ni, dia baik dengan binatang, dia macam ni, dia main seorang ni. So dia tunjuk terus, tak payah cerita. Aku sebenarnya dulu aku sedih, aku ada kawan aku, tak payah. Lame gila dan force.